But make it medical? Macam mana tu? Meet Bhakti, seorang music therapist yang menggunakan muzik untuk membantu patients improve their well-being. Music therapy tu apa? It is when music digunakan as a tool untuk bantu pesakit improve kesihatan fizikal, emotional, kognitif dan social. Interesting kan? Jom kita find out more. Sebenarnya dalam sesi terapi muzik, ia selalunya fleksibel lah mengikut perluan klien. Kita pun akan kenalkanlah apa itu terapi muzik. Seterusnya kita akan memberikan cadangan lah sebagai ahli terapi muzik jika mereka lebih mahu mendengar saja atau mungkin mereka ingin bermain alat muzik. Ia agak penting buat klien dapat kawalan yang sepenuhnya. Salah satu tanggapan lah yang mungkin ramai orang ada tentang terapi muzik ni adalah mereka harus tahu bagaimana untuk bermain muzik. Yang terpenting lah dalam terapi muzik ni adalah bukan untuk pesakit belajar untuk bermain muzik, tapi bagaimana mereka menggunakan muzik sebagai sebuah rawatan lah. Bagaimana kita gunakan intervention ni semua di penulisan lagu atau pengubahan muzik, permainan alat instrumen atau nyanyi atau hanya mendengar saja. Ini adalah antara aktiviti lah yang kita sering gunakan untuk pelbagai jenis maklumat. Jadi itu semua disesuaikan mengikut keperluan sakit.